Hai semua, selamat sejahtera. Selamat datang ke penerangan visual kita hari ini. Perkara yang kita nak bincangkan hari ini nampak macam biasa je, tapi pernah tak terfikir macam mana bangunan uruskan sisa dengan selamat? Ya, hari ini kita akan rungkai rahsia kejuruteraan yang tersembunyi betul-betul di sebalik dinding dan di bawah lantai tempat kita berdiri. Jom kita mulakan. Cuba bayangkan, anda telah berdiri depan sinki, buka paip dan nampak air tu mengalir masuk ke dalam lubang longkang. Lepas tu, ke mana air tu pergi? Hilang macam tu je ke? Ke mana perginya segala air sabun dan kotoran yang kita buang hari-hari? Ia seolah-olah satu misteri di dalam rumah kita sendiri, kan? Sebenarnya, ada satu sistem kompleks yang dirancang dengan sangat teliti tengah bekerja keras setiap masa untuk kita. Baiklah, perjalanan kita hari ini terbahagi kepada 5 fasa ringkas. Kita akan mula dengan asas sistem sanitari, lepas tu kita tengok simbol lukisan pembinaan, kemudian jenis sistem perpaipan, lekapan dan perangkap, dan akhir sekali, alatan serta keselamatan di tapak bina. Okey, kita terus masuk ke bahagian pertama, asas sistem sanitari. Bila kita sebut sistem sanitari, apa maksudnya sebenarnya? Secara asasnya, ia adalah kaedah kita salurkan bahan buangan keluar dari bangunan dengan selamat melalui kelengkapan dan paip. Dan sisa ni bukan sekadar air mandi je tau. Ia mengendalikan semuanya. Dari najis, sisa pepejal, air basuhan domestik, sampailah ke sisa dari industri dan pertanian. Bayangkan kalau sistem ni tak ada, habislah kita. Seterusnya, fasa kedua, simbol lukisan pembinaan. Atau bahasa mudahnya, macam mana jurutera dan jurubina berkomunikasi? Sebelum tukang potong apa-apa paip pun, semuanya bermula di atas kertas plan. Garisan-garisan ringkas yang anda nampak ni bawa maksud yang besar. Contohnya, tengok garisan putus-putus dengan bentuk J tu? Itu mewakili paip liku bersudut 90 darjah. Dan petak segi 4 bersilang tu pula melambangkan ruang mandi pancuran. Untuk tukarkan plan di atas kertas jadi realiti bangunan sebenar, kita wajib fasih baca bahasa simbol ni dulu. Masuk ke bahagian ketiga, mari kita lihat kerangka utama bangunan, jenis sistem perpaipan. Apabila kita kaji kaedah saliran, ada 2 sistem utama yang selalu dibandingkan. Sistem pertama, sistem satu paip. Ia sangat bergantung pada paip bolong atau vent pipe untuk pastikan kedap air dalam perangkap tak hilang. Memang bagus, tapi kosnya agak tinggi sebab sambungan paipnya kompleks. Pilihan kedua pula, sistem 2 paip. Yang ini kaedah konvensional. Ia asingkan terus paip najis dan paip air sisa. Sangat sesuai kalau jarak kedua-dua lekapan ni jauh, tapi kos pun boleh tahan sebab kita perlukan 2 set paip yang berbeza. Cuba perhatikan jaringan sistem satu paip ni. Anda nampak tak susunan paip bolong kecil yang bersambung ke paip tumpu utama? Kenapa kita perlukan sistem rumit macam ni? Sebenarnya, bahagian bawah paip bolong ni dipasang semata-mata untuk bebaskan udara termampat yang terperangkap akibat tekanan dari air yang turun. Ia macam satu injak pelepasan keselamatan yang sangat genius. Berbeza pula dengan sistem 2 paip. Tugas disahkan 100%. Sisa berat dari tandas masuk ke paip najis bersaiz besar, biasanya 100 mm. Manakala air basuhan biasa dari sinki mengalir ke paip sisa yang berasingan. Kedua-dua paip ni cuma akan bersambung jauh di bawah tanah nanti. Walaupun mahal, pengasingan mutlak ni memang sangat efektif. Jadi, kalau 2 sistem tadi perlukan kos tinggi, ada tak alternatif yang lebih poket mesra? Ada. Kenalkan sistem paip tumpu. Ia adalah versi sistem satu paip yang dipermudahkan, tapi kali ini tak ada paip bolong langsung. Semua air sisa disalirkan ke dalam satu paip utama yang turut jadi ruang udara. Sebab rekaannya mudah dan murah, ia sangat popular. Tapi, tanpa paip bolong sebagai pelindung, cara pemasangannya perlukan ketelitian tahap tinggi untuk elak kegagalan kedap air. Sekarang kita beralih ke fasa keempat. Lekapan dan perangkap. Ini benda yang kita sentuh dan guna setiap hari. Dalam peraturan kejuruteraan, kelengkapan rumah dibahagikan secara tegas kepada 2 kategori besar. Pertama, lekapan najis. Ini khas untuk sisa berat macam tandas dan mangkuk kencing. Kedua, lekapan air sisa, iaitu lekapan yang direka khusus untuk air basuhan dan air kelabu, macam sinki, tak mandi atau tempat pancuran. 2 jenis ni memang tak boleh dicampur aduk secara sembarangan. Jom kita tengok contoh lekapan najis yang kita pakai. Reka bentuk klasik tandas cangkung seramik, biasanya lengkap dengan pemijak dan tangki simbah aras tinggi. Di sebelahnya pula, tandas duduk moden dengan tangki simbah di aras yang lebih rendah.
Bentuk memang sentiasa berubah untuk keselesaan, tapi fungsi utamanya untuk membuang sisa biologi kita dengan selamat tetap sama, tak kira zaman. Beralih kepada lekapan air sisa macam sinki dapur atau tak mandi, cuba perhatikan bahagian melengkung di bahagian bawah paip tu. Itu yang kita panggil perangkap air. Ada macam-macam jenis tau, perangkap S, P, Q, malah perangkap botol. Tahukah anda kenapa lengkuk ni sangat kritikal? Lengkuk ni sengaja dibina untuk menakung sejumlah kecil air. Takungan air itulah yang bertindak sebagai dinding halangan semula jadi untuk sekat gas pembetung yang busuk dan beracun daripada naik masuk ke dalam rumah kita. Mengagumkan kan? Akhir sekali, fasa kelima, alatan dan keselamatan tapak. Di sinilah tempat semua kerja-kerja berat berlaku. Selepas tukang paip potong dan sambung beratus-ratus paip, macam mana nak pastikan tak ada yang bocor sebelum dinding konkrit ditutup? Inilah jawapannya, pam ujian tekanan. Mereka akan masukkan air secara paksa menggunakan pam ni untuk menguji tekanan di dalam keseluruhan rangkaian paip tu. Kalau ada walaupun satu lubang kecil macam jarum, alat ni pasti akan dapat tangkap. Bayangkan, paip dah siap ditanam bawah lantai jubin, tiba-tiba ada masalah. Anda pasti tak nak pecahkan lantai sesuka hati, bukan? Jadi, kita gunakan kamera pemeriksaan mudah alih ni. Kabel kamera ni akan dimasukkan jauh ke dalam pembetung. Skrin monitor tu membolehkan pemeriksa rakam video dan periksa keadaan dari dalam paip yang gelap tanpa memusnahkan apa-apa struktur. Sangat berteknologi tinggi. Tapi walau secanggih mana pun, alat tangan asas kekal memainkan peranan utama. Cuma kena pakai dengan betul. Gergaji besi memang hebat untuk potong besi atau plastik nipis. Tapi rujukan kita mengingatkan, gergaji besi tak sesuai untuk buat potongan yang lurus dan tepat. Kalau perlukan potongan tegak pada paip PVC atau ABS yang tebal, anda wajib gunakan gergaji tangan biasa. Sebelum pekerja dibenarkan memotong paip, mereka wajib faham kod warna keselamatan universal ni. Merah bermaksud dilarang, contohnya dilarang merokok. Biru pula maknanya mandatory atau wajib, selalunya merujuk pada pemakaian kelengkapan keselamatan. Kuning ialah amaran bahaya dan hijau menunjukkan status selamat macam arah ke tempat berkumpul. Mematuhi isyarat warna-warna ni bukan je peraturan biasa, ia betul-betul boleh menyelamatkan nyawa. Bercakap mengenai peraturan mandatori, pemakaian peralatan perlindungan diri atau PPE ini tiada tolak ansur. Setiap pekerja wajib lindungi diri mereka. Topi keselamatan untuk elak objek jatuh, kasut tebal kalis benda tajam, sarung tangan untuk cengkaman, cermin mata habuk dan baju pantuh cahaya supaya pekerja jentera lain boleh nampak anda. Semua ni wajib ada di badan sebelum jejak masuk ke tapak binaan. Jadi, selepas meneliti lukisan pelan yang rumit, kerumitan susunan paip, fungsi perangkap air, pelbagai jenis, hinggalah ke prosedur keselamatan yang ketat di tapak bina, soalan akhirnya adalah, adakah sistem sanitari di rumah anda dibina mengikut standard keselamatan ini? Selepas ini, bila anda melangkah masuk ke bilik mandi, saya harap anda akan mula rasa kagum melihat betapa hebatnya sains kejuruteraan yang tersembunyi dengan selamat di sebalik dinding anda. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk penerangan visual kita hari ini. Jumpa lagi.